Mari lihat dan dengar. Sulalatul Salatin Bab 7, Pertarungan Hang Tuah Hang Jebat. Kita semua tahu pasal kesetiaan, pengkhianatan dan bila dua sahabat baik terpaksa berlawan sampai mati. Kali ini, jom kita bedah siasat satu pertarungan paling epik dalam sejarah Melayu. Pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat. Okey, bayangkan suasana dia. Hang Tuah yang semua orang dah anggap mati, tiba-tiba muncul balik. Dan dia muncul untuk berdepan dengan siapa? Sahabat baik dia sendiri, Hang Jebat, yang dah mengamuk dan tawan istana sebab bela kematian Tuah. Memang tegang habis. Inilah ayat pertama yang keluar dari mulut Hang Jebat bila dia nampak Tuah. Terkejut, tak percaya, dia memberontak sebab dia fikir kawan baik dia dah dihukum mati secara tak adil. Tiba-tiba, orang yang dia bela tu muncul depan mata untuk menentang dia. Dari sini kita dah tahu, pertarungan ni bukan biasa-biasa. Jadi, pertarungan ni tak terus mula tau. Mula-mula ada perang mulut sikit. Tuah cabar Jebat turun biar semua orang nampak pertarungan yang adil. Tapi, Jebat pula tak nak turun. Dia dah dalam istana, dia dah berkuasa dan dia tak percaya sesiapa pun. Dia takut ni semua perangkap. Nampak tak? Kepercayaan antara dua sahabat ni memang dah hancur luluh. Last-last, Tuah yang mengalah. Dia dah tak nak tunggu. Dia terus melompat naik ke istana, sedia untuk berdepan dengan Jebat di kawasan Jebat sendiri. Tuah sempat capai satu perisai kecil dari dinding dan pertarungan antara dua pahlawan teragung Melaka pun bermula. Okey, sekarang jom kita tengok pertarungan tu sendiri. Sebab ia bukan setakat lawan skill tikam menikam. Ia adalah ujian tentang prinsip dan kod pahlawan yang diorang pegang selama ni. Dan kita kena ingat satu benda penting. Hang Tuah masuk pertarungan ni dalam keadaan yang sangat tak fit. Dia baru je lepas dari hukuman pasung. Badan dia masih menggigil, kuda-kuda dia pun tak kuat. Jadi, dia sebenarnya lawan dalam keadaan yang sangat-sangat berisiko. Tapi kan, dalam tengah-tengah kelam kabut lawan nyawa di hujung tanduk ni, Tuah sempat buat satu benda yang luar biasa. Dia nampak mayat seorang gundik yang dah dibunuh Jebat dan dia guna kaki dia untuk tarik kain dan tutup mayat tu. Satu tindakan kecil tapi ia tunjukkan peribadi Tuah yang sebenar. Di awal pertarungan, kita nampak Jebat masih pegang pada kod pahlawan. Setiap kali keris taming sari milik Tuah tu terlekat dekat dinding, Jebat ada peluang keemasan untuk tamatkan riwayat Tuah. Tapi, dia tak buat. Sebaliknya dia cakap, cabutlah keris kau tu dulu. Benda ni jadi bukan sekali tau, tapi 2-3 kali. Jebat masih hormat Tuah sebagai seorang pahlawan. Tapi sikap hormat-menghormati ni tak kekal lama. Pertarungan ni bakal berubah arah menjadi lebih pantas dan lebih kejam. Dan macam mana dalam mana-mana cerita epik, takdir pun berpusing. Tengah syok bertarung, tiba-tiba, keris Hang Jebat pula yang tersilap langkah dan terlekat pada dinding. Sekarang, Jebat yang berada dalam keadaan terdedah sama macam Tuah tadi. Tapi, apa Tuah buat? Dia tak macam Jebat. Dia tak bagi peluang langsung. Sebaik sahaja nampak Jebat dalam keadaan bahaya, Tuah tak teragak-agak. Dia terus tikam Jebat dari belakang. Satu tindakan pantas yang memamatkan segalanya. Kod pahlawan dah tak ada makna lagi. Bila Jebat soal tindakan Tuah yang dianggap tak bermaruah, Tuah bagi jawapan yang padu ni. Bagi Tuah, Jebat bukan lagi sahabat, bukan lagi pahlawan. Dia adalah penderhaka kepada Sultan. Dan untuk penderhaka, tak ada istilah setia kawan atau kod kehormatan. Dan inilah persoalan utama yang buat cerita ni terus jadi perdebatan sampai hari ni. Adakah Tuah ni hero yang jalankan tugas ataupun dia sebenarnya pengkhianat yang sanggup tikam kawan sendiri demi raja? Apa pendapat anda? Jadi, dengan kematian Jebat, pemberontakan pun tamat. Kuasa Sultan kembali pulih dan nasib kedua-dua pahlawan ni memang jauh berbeza. Hukuman untuk Jebat, memang total. Bukan setakat mayat dia diseret keluar, tapi seluruh keluarga dan waris dia dihapuskan. Rumah dia dirobohkan, sampaikan tanah tapak rumah tu pun digali dan dibuang ke laut. Seolah-olah kerajaan nak pastikan nama Hang Jebat padam terus dari sejarah. Sebaliknya, Hang Tuah pula dilimpahi dengan segala macam penghormatan. Sultan bagi pakaian diraja baginda sendiri, cipta gelaran baru, laksamana, khas untuk dia. Tuah jadi simbol kesetiaan mutlak kepada raja dan kerajaan Melaka.
Lepas semua ni, ada satu lagi perkara menarik yang jadi. Sultan rasa istana lama tu dah tercemar dengan darah jebat. Jadi baginda tak nak duduk situ lagi. Sebaliknya, baginda arahkan satu istana baru yang jauh lebih gah dibina sebagai simbol era baru. Dan istana baru ni bukan calang-calang tau. Dikatakan ada 17 ruang, penuh dengan ukiran sadur emas, cermin-cermin mahal dari China dan puncaknya ada 7 tingkat. Memang satu binaan yang jadi lambang kekayaan dan kuasa Kesultanan Melaka waktu tu. Tapi, ada satu butiran terakhir yang agak pelik dan misteri. Istana yang gah yang dibina atas tragedi pertumpahan darah ni diberi nama Mahligai Hawa Nafsu. Kenapa agaknya? Apa maksud di sebalik nama yang pelik tu? Itulah persoalan yang epik ni tinggalkan untuk kita semua fikir-fikirkan.